Nampak? Okay. Assalamualaikum. 3 tahun sudah. Abang ada buat petua untuk makan khasiat makan mata lembu. Khasiat mata lembu ni sebenarnya untuk tahan maki. Siapa yang kehidupan dah selalu kena maki, makanlah mata lembu. Jom mari kita test. Okey, mari tengok Okey. Habis apa ha? Demo. Habis demo ah. Ya. Tak jaga dia Jangan mampui. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak tengok online. Jangan muntah jangan muntah. Jangan. Masih tu. Masih. Okey ni. Kau tentu ni. Dah. Oh. Dah. Ni nombor 5 punya ni. Tu. Kau jari. Okey. Oi. Okey. Macam agak-agak buat ni. Ni cakap banyak Belum. Cakap banyak tak. Tak habis. Tak habis. Tak habis tu. Bohong. Oh, 3 tu masih okey ni okey. Dah. Habis. Okey, dah. Okey. Tengok potong tu. Tengok. Dia masih lah. Dia masih tak? Lepas ni mata cerah dah orang. Pi. Okay, sebenarnya dia ada khasiat dia tau mata ni. Kadang untuk kesihatan mata kita. Jalan selebihnya apa tu Google kat bawah. Noh, sajalah enjoy aktiviti korban tahun ni. InsyaAllah. Assalamualaikum.